Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat lempeng kelapa atau pekngah menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula masukkan tepung gandum. Kemudian masukkan kelapa parut. Masukkan gula. Masukkan sedikit garam. Masukkan air. Kemudian masukkan sedikit santan. Masukkan minyak masak. Tutup dan mix selama 20 saat, speed 4. Dah siap. Mudah kan? Anda juga boleh adjust kepekatan adunan ni sama ada nak pekat atau cair. Bagi saya dah okey, tak terlalu pekat atau cair sangat. Tuang adunan ke dalam bekas. Kemudian panaskan kuali dan oleskan sedikit minyak masak. Letakkan 1 sendok adunan ke dalam kuali. Kemudian ratakan sehingga jadi bentuk bulat. Terbalikkan lempeng dan masak sehingga warna keperangan. Kemudian angkat lempeng yang telah masak. Ulang step yang sama sehingga siap. Terpulang kepada anda sama ada nak nipis atau tebal. Saya lebih suka tekstur sedikit tebal. Elok je kan? Sedia untuk dihidangkan. Anda boleh hidangkan bersama sambal bilis, gulai ikan atau kari ayam dan sebagainya. Selamat mencuba. Bye.